Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amarzi. Hari ini ada program masak pada akhir tahun. Buka ni. Sedap. Okey, perhatian menu pertama kamu. Lagi pukul 10 sampai 10.30 berhenti rehat dulu. Lagi sambung ni. Sini ya, Ibu. Boleh. Boleh. Ini nama lempeng pisang. Ya, lempeng pisang. Oh, ni salah pakai ni. Dah boleh plastik. Ada mikroplastik. Tukar. Ni betul. Ini betul. Yang besi. Okey, cuba ni nama dia Chef Helmi. Cepat chef. Satu, dua, tiga. Cok kodok ni, cok kodok. Cuma masak cok kodok ah. Oh yo. Resepi Ya. warisan tak sedap bagi tahu kami buat ni. Dia tak? Ini. Selamat datang ke kedai. Ada kuda. Masuk. Bunga raya Oh, bunga lah buat hiasan ni. Oh, ya cantik. Boleh makan bunga ni? tak boleh. Tapi jangan telan benda tu. Hiasan je. Ya. Alhamdulillah. Sedap boleh makan bunga ni. Boleh tak? Ustaz, hari ni kami buat program awal. Okey, hari ni kami buat mentabuk Maggi. Okey, lihatlah ini proses-proses. Hari ni kita buat martabak Maggi. Dah ni dah masak Maggi lah. Tinggal nak buat tu lah. Nak Tembak roti. roti. Tembak apa semua. Ada roti lah. Ada roti Ustaz. Kita buat lain sikit. Dah sayur dah potong dah. Tinggal telur lah. Ni nak buat Maggi dulu. Dengan potong-potong sayur sikit. Hari ni kami masak martabak apa? Mentabuk Maggi guys. Martabak Maggi. Ya, martabak Maggi. Dengan ni apa? Apa nama ni? Lempeng pisang. Lempeng pisang. Tu lah. Okey, hari ni kita nak buat apa? Kerabu Maggi. Kerabu. Apa dah? Martabak Maggi. Okey, ni tengah proses dah Ustaz. Potong bawang, rebus Maggi. Rebus Maggi. Saya kita buat ni pula kencur dah, telur semua. Ni telur banyak. Kami daripada Kumpulan 3 Ustaz. Hari ni kami masak martabak telur. Bukan martabak telur, martabak Maggi. Martabak Maggi. Martabak Maggi. Program hari ni saja. Okey, hari ni kita nak masak Maggi. Mentabuk Maggi. Mentabuk Maggi paling sedap di sini. Dan kat sini kami nak gunakan macam-macam bahan. Jadi kat sini kita akan menggunakan 5 paket Maggi. Kita ada cili tadi. 5 bawang. Okey. Nampak Syasha tengah potong bawang tu. Ni masak mentabuk Maggi dengan
Cok apa? Cok manis. So jangan lupa subscribe YouTube Ustaz. Okay, jadi hari ni kita akan buat martabak Maggi. Lepas tu ni kami dah buat cucuk apa ni? Cucuk bawang. Lepas tu ni kami tengah nak tapis. Jadi anda boleh lihat di depan ni kami bekerja sama dengan sangat bagus. Okay, hari ni kami masak martabak Maggi. Okay, nama-nama kumpulan yang ada kat sini. Saya di tim Aisyah, Nur Aisyah Bakis, Aulia, ni Izzati, Ani Hanis, ni Munoro, ni Alaino dengan Kesara dan saya Dayana. Tambah seorang. Ni saya tak kena Nur Ustaz Farid ni. Okay Ustaz, so kami semua guna manual, tak guna auto. Dah. Minta dia wajah. Dah. Okey, minta dia wajah. So, kami akan support YouTube Ustaz Zairi. Allah, jatuh pula botol. Dah siap ni. Dah siap ni. Oh, ni buat betul murtabak ni. Murtabak. Ya. Pisau. Tak macam. Bagi rata. Ini bagi kanan. Lepas tu macam mana rata?